lutut dia kena dekat garpu depan yang forklift tu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat. Okay, Alhamdulillah baru settle jumpa klien aku dekat Columbia Asia Batu Kawan. Semalam dia admit disebabkan berlaku kemalangan dekat tempat kerja dia lah. Jadi dia punya kronologi macam mana dia boleh kena tu, aku pun terkejut. Aku pun tak sangka gila boleh kena macam tu. Dia as a admin receiver lah, maksudnya barang sampai ke warehouse, dia kena turun untuk buat checking. Masa dia turun tu, dia berhadapan dengan forklift lah. Kalau kita tahu forklift dia ada garpu dua depan tu, dia duduk kat sini, dia tengah buat checklist. Lepas tu ada satu lagi forklift dari belakang, langgak dia daripada belakang, terkena. Lepas tu lutut dia kena dekat garpu depan yang forklift tu lah. Aku tanya dia juga macam mana boleh forklift belakang tu tak perasan dia ada. Okey, sebabnya yang forklift yang langgak dia daripada belakang tu, dia tengah bawa load yang banyak lah. Dia pun tak nampak depan dia tu ada apa. Mungkin dia tak perasan dan berlakulah kemalangan tu. Alhamdulillah dia masa kena tu, mereka terus call ambulan ambil ke hospital Sungai Bakap. Dia check dulu kat hospital Sungai Bakap, dia buat x-ray, memang tak ada nampak patah apa-apa lah dekat bahagian lutut dia tu. Cuma dekat lutut dia tu ada terbelah sikit. Lepas tu doktor dekat hospital Sungai Bakap buat refer ke Columbia Asia lah. So husband dia call lah, tanya macam mana apa prosedur semua. Aku pun arrange dengan doktor Columbia. Lepas tu ambulan daripada hospital Columbia pergi ambil dia dekat hospital Sungai Bakap, bawa mai ke emergency. Dah settle, doktor dah settle semua. Memang dia kena buat MRI lah, sebab nak tengok dia punya ligament tu sama ada kecederaan apa-apa ke tak. Setakat ni dia ada bengkak dekat bahagian lutut dia tu. Dia boleh jalan, cuma slow, tak boleh nak macam biasa normal, tak boleh. So sekarang tengah tunggu result MRI lah. So minta okey lah kot. Alhamdulillah GL semalam approve, tak ada masalah. Dalam masa 10 minit lah GL tu approve. Doakan dia sihat balik. Untuk semua stay safe dekat tempat kerja. Kita tak tahu musibah apa yang akan mai. Just berhati-hati sajalah. Tu je lah. Semoga semua yang tengok video ni berhati-hati dan juga make sure kena ada medical card. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.